Sebenarnya Datuk, merajuk ni boleh ke tidak? Boleh merajuk perasaan manusia, tapi jangan kata jangan lama dan jangan terbabas daripada. Kita taklah cakap untuk tentang mana-mana individu, kita cakap sesuai tajuk ni secara umum kan. Jadi siapa pun mungkin boleh merajuk dengan kawan-kawan, tapi dengan parti politik, kadang-kadang kalau dia rasa parti politik dia benar atau salah, dia kena nilai lah. Suami, isteri, kawan-kawan kan? Kawan-kawan, anak. Tapi merajuk tu di dalam lingkungan yang rasional. Agama bukan macam tadi, tak memberi ruang kepada perasaan. Ia memberi ruang kepada perasaan. Sayyidina Ali macam tadi, tengok rasional. Walaupun kira dia terpaksa mengambil keputusan, berperang juga dengan mereka. Macam mereka serang dia. Tapi orang tanya, amusyrikuhum ya Amirul Mukminin. Adakah mereka yang duk perang dengan kita tu musyrikun? Musyrik. Dia tak kata memang musyrik lah lawan aku ni apa? Aku ni menantu khalifah, menantu Rasulullah. Tak. Ali kata wahum minasyirki farru. Mereka itu daripada syirik melarikan diri. Dia bukan musyrik. Amunafiqunahum. Adakah mereka tu munafik? Nabi kata wal munafiqun la yazkuruna Allah kathira kan, wa hum yazkuruna Allah kathira kan. Wa munafiq tak ingat Allah banyak. Quran kata tapi depa ingat Allah banyak. Depa ingat Allah banyak. Faman hum, depa tu siapa dia? Ikhwanuna baghaw alaina. Mereka adalah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, cuma melampau sikitlah pada kita. Macam tu. Maksudnya, kita jangan bagi kredit kepada, pertama, nak simpul kita jangan, kalau kita tahu perjuangan kita benar, jangan bagi kredit pada musuh dan jangan keluar daripada perjuangan yang benar. Tak apalah nak di mana-mana, tapi jangan keluar daripada perjuangan tu, kan? Yang kedua ialah, jika kita nak merajuklah daripada perjuangan yang salah. Boleh lah. Merajuk tu boleh. Aku merajuk lah. Lagipun bukan betul sangat pun selama ni dapat. Kadang-kadang bagus juga. Kerana dia merajuk tu, dia fikir balik. Selama ni betul dia ke? Nilai balik, dia nilai balik. Dia memula dengan merajuk betul, dia ada masa untuk dia nilai balik. Bagus juga. Kalau sekiranya perjuangan itu salah. Tapi kalau sekiranya, kemudian jika sekiranya orang itu nak merajuk juga, merajuklah, tapi macam tadi, bagi satu time untuk diri. Tapi dalam tempoh itu, jangan buat benda-benda yang akhirnya dia tak terbayar selepas daripada itu. Ini yang Hitler tu yang Hitler kata, kalau umur 38 ke bawah, jangan sertai politik, nanti menyusah. Tapi tak tahu siapa dia pilih 38 kan. Tapi maksudnya, dalam bingkah, dia kata gitulah. Okey. Satu lagi bagi leader, janganlah sampai tak layan perasaan orang merajuk ni, layanlah juga kan. Pasal Rasulullah layan, jawablah juga. Tapi bagi kesedaran kan. Macam saya suka puisi Samad Said itu menambat rakit tu. Kata Samad Said, kepangkalan batin rakit ditambatkan. Bawa balik perkara itu ke pangkalnya. Bila kita bawa ke pangkalnya, maka semua perkara kita akan dapat nilai semua. Sama saja. Sama ada dia datang ataupun tidak datang. Kan? Hilangnya kini atau tenggelamnya kini ataupun hilangnya kemudian. Sama saja. Kan? Jadi mudah-mudahan tajuk ni bukan untuk mana-mana individu, tapi tajuk ni untuk merangkumi kehidupan berjamaah, kehidupan di dalam masyarakat. Ada orang merajuk tak mau pergi masjid. Tapi pelik orang merajuk tak pergi masjid. Sedangkan tujuan dia pergi masjid buat pahala. Kalau merajuk tak mau pergi masjid. Macam apa marah kat jawatan kuasa tak mau pergi masjid. Pergilah masjid tu. Masjid tu bukan jawatan kuasa. Melainkan jawatan kuasa tu teruk sangat, pergi kacau main masjid. Pergilah masjid lain pula. Jangan merajuk tak mau pergi masjid. Mana masjid pun tak pergi dah. Banyak pergi masjid. Pergi masjid tu dah. Pergi sembahyang kadang solat. Merajuk kat Tok Guru tak mau sembahyang, macam mana tak boleh macam tu. Merajuk kat mak tak mau nak puasa, tak boleh lah macam tu. Jadi
rasionalkan diri kita. Kalau kita nak merajuk, fikir kenapa kita nak merajuk dan apa yang kita dapat daripada rajukan kita. Terima Tapi kasih. sebenarnya dalam mesyuarat, duk bertegang orang ni biasa kan. Kena marah dengan dia tu. Baru ni mesyuarat dengan Nazim pun agak tegang juga. Tapi Nazim call lepas tu dia kata, "Kita jangan merajuk." Dah tak merajuk. Dalam mesyuarat je. Kat luar kita sahabat. Macam tu lah kerja kan. Kerja. Anda kalau marah dengan orang, urusan mentadbiran sakan juga. Kena dah abang dah. Mentadbiran dah. Tolong pun dah kena. Orang kena biasa. Setamat pun kena. Tapi setamat ni dia pandai berbahasa-bahasa. Dia buat durian tu. Dia buat durian. Sebab kita masa kita marah, kita tak simpan apa pun. Ya, betul. Abang, anda tak tahu lah pasal anda memang banyak tu. Kadang sebab tu orang boleh tengok orang tu dulu kelainan tu baik. Tak ada. Anda bab tu je lah. Bab lain tak masuk. Bab tu. Cuma tu lah, bila dia tak boleh insaf dan Ya. adil ketika dia merajuk tu, kita takut sesuatu yang dia menyesal di kemudian hari. Tajuk ni sebenarnya kalau kita halusi, alhamdulillah, dia ada dalam keluarga, organisasi, jemaah dan sebagainya. Tapi kesimpulannya, apa tujuan kita lah kan? Kita merajuk tu kenapa dan mengapa. Terima kasih Datuk. Dan insya-Allah kita akan terus berpodcast dengan tajuk-tajuk yang bukan sahaja hukum, isu semasa, juga kerohanian, kejiwaan. Dan banyak juga yang hantar macam-macam tajuk yang mereka cadangkan, panel yang mereka cadangkan. Bukan tak mau jemput. Jangan merajuk. Kadang-kadang dia bercadang, apa sibuk ni? Saya dah cadang ni. Kan? Macam tak mau tajuk saya ni. Lekes kan? Tak, jangan merajuk. Ini pun kita dah jawab. Kan? InsyaAllah akan sampai nanti kan. Bila-bila kita pula merajuk. Tapi tak lama lah. Itu pun kita merajuk saya. Tapi kita tak berkesiaran tu bukan sebab merajuk. Sibuk sangat. Kan? Penonton pun ada Yang yang merajuk tu. Sabri. Dia pun dah, sekarang ni dia pun dah ada podcast sendiri. Dia berdua gitu. Ya. Kan? Jangan sampai kita merajuk cari podcast lain. Kita tak merajuk tapi kita ambil tindakan pada orang yang merajuk. Kan? Bukan dia saja tim yang ada. Jadi mudah-mudahan penonton semua dapat terus menyokong podcast Fikrah dan Hujan. Dan terima kasih kepada penaja siri kita kali ini, Al Khairi Korban. Ya. Dan yang mana yang masih lagi belum ada ruang lagi untuk memilih. Masih lagi di awal ni boleh untuk menyertai Al Khairi Korban. Terima kasih kerana menaja slot siri kita pada malam ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.